Item 1 dinar dengan 5 gram ni adalah hot item dekat Public Gold. Sebab kedua-duanya hampir sama. Satu berat 5 gram, satu lagi berat 4.25 gram. Tak terlalu mahal dan tak pula terlalu murah. Kos premium dia ataupun cas pengurusannya hanyalah serendah RM15. Tapi kalau kita pecahkan 5 gram ni kepada 1 gram, bermakna kita perlu ada 5 kali 1 gram, yang mana kos premium bagi satu gold bar ni adalah RM15. Perlu kali lagi dengan 5, barulah menyamai 5 gram. Perbezaan yang ketara di situ iaitu cas premium masing-masing tak sama. Bahkan 1 gram ni lebih mahal sekiranya kita keluarkan secara berasingan. Sebab tu saya kata tadi 5 gram ataupun 1 dinar adalah jauh lebih berbaldoi. Katakan waktu anda bersara nanti nak pakai duit dalam 1 bulan, yang mana belanja sekitar RM3,000 ke RM4,000 sebulan, anda hanya perlu jual 1 dinar atau 5 gram dan dapatkan cash dan boleh belanja untuk bulan tersebut. Nak saya bantu mulakan tabungan emas dengan Public Gold? Boleh rujuk pin video saya atau klik link di profil atau komen saja emas.